Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersua kembali dalam Buletin Abkori bagi bulan Februari ini. Kita mulakan dengan segmen pertama. Bagi segmen pentadbiran dan akademik, pada 9 Februari 2026, bahagian kurikulum dengan kerjasama unit bimbingan dan kaunseling telah melaksanakan majlis watikah pelantikan guru muda SPM tahun 2026 serta program kendiri. Positif dan aku janji pelajar SPM di Auditorium Asyams, Komplek Falah Al-Khawarizmi. Program ini bertujuan menyuntik semangat kepimpinan, membina jati diri serta memperkukuh komitmen pelajar dalam mencapai kecemerlangan akademik dan sahsiah. Beralih ke segmen hal ehwal murid. Pada 2 Februari 2026, unit bimbingan dan kaunseling telah melaksanakan program Kazoku Abkori bertemakan Matlamat Kami dan Azam Baru. Program ini melibatkan 18 orang guru mentor dan 140 orang murid sebagai menti dalam suasana kekeluargaan. Melalui pendekatan ini, hubungan guru dan murid-murid dapat diperkukuh di samping membantu mengesan serta menangani isu disiplin, akademik dan tafiz secara lebih sistematik. Program ini juga diharap dapat memupuk perpaduan, persefahaman dan nilai-nilai terpuji dalam kalangan murid. Seterusnya, pada 25 Februari 2026, Panitia Pendidikan Islam dan Tafiz telah mengadakan sesi Tadarus Al-Quran sempena program Ihya Ramadan dan Minggu Panitia Pendidikan Islam dan Tafiz 2026. Program yang berlangsung dari 23 Februari hingga 13 Mac ini dijalankan mengikut kumpulan mentor masing-masing. Aktiviti ini bertujuan menghidupkan suasana Ramadan yang penuh keberkatan serta memupuk kecintaan terhadap Al-Quran dalam kalangan warga sekolah. Pada 6 Februari 2026, Sekolah Menengah Tafiz Al-Quran Jaim Al-Abkori bersama Sekolah Menengah Imtiaz Ulul Albab Melaka telah menjayakan majlis perasmian Deklarasi Al-Abkori Imtiaz 2026. Deklarasi ini menjadi simbol komitmen bersama dalam memperkasa pendidikan tafiz yang mengintegrasikan kecemalan akademik, sahsiah, kepimpinan dan kemahiran abad ke-21. Seterusnya, bagi mengetahui perkembangan terkini, kita bersama wartawan kami di lokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Syamil Zuhairi bin Azmi dalam rancangan Buletin Abkori. Pada hari ini bersama saya Muhammad Amin Asmawi, iaitu pelajar Abkori Sekolah Menengah Tafiz Al-Quran Jaim Al-Abkori. Baik saudara. Ya. Soalan saya pada hari ini, apakah perasaan anda apabila menyertai perlawanan persahabatan ini dan apakah mesej atau harapan anda selepas menyertai program ini? Saya hari ini berasa gembira kerana telah bermain dengan sekolah imtiaz. Lepas tu antara harapan saya selepas ni untuk saya harap program ni akan dianjurkan lagi lah selepas ini. Sebab ianya dapat mengeratkan antara silaturahim antara sekolah Abkori dengan sekolah imtiaz. Sekian, terima kasih. Okey. Kembali semula kepada buletin. Kerjasama ini diharap dapat melahirkan pelajar yang holistik serta berdaya saing. Antara sukan yang telah diadakan ialah bola tampar, badminton, pingpong, catur, memanah dan merentas desa. 12 Februari 2026, atlet Sekolah Menengah Tafiz Al-Quran Jaim Al-Abkori telah menyertai kejohanan merentas desa MSSD Alor Gajah yang berlangsung di Simpang Ampat. Pasukan sekolah berjaya meraih tempat kedua bagi kategori lelaki bawah 18 secara berkumpulan, manakala kategori lelaki bawah 15 berada di kedudukan ke-9. Secara individu, beberapa atlet turut mencatat pencapaian membanggakan dan 4 orang pelajar telah layak mewakili daerah ke peringkat MSSN Melaka. Dalam acara merentas desa, Amin Asmawi berjaya meraih tempat kedua, Ayub Al-Ansari pula di tempat yang kelima, Fakhrul Daniel di kedudukan ke-26, manakala Izzakwan daripada kategori 15 mencatat tempat ke-6. Kejayaan ini membuktikan bahawa murid Abkori mampu cemerlang bukan sahaja dalam akademik dan tafiz, malah dalam bidang sukan. Buletin Abkori berakhir di sini. Saya Amirul Syakir bin Sonyot Nai, Malaysia Madani, Jiwa Merdeka. Abkori terbilang, Ufaz cemerlang, Islam terbilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.